Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf sekali lagi dalam misi kami untuk mencari kad-kad rare untuk siri Monster Galaxy Card dan juga Mekamato. So sebaik saja kami masuk ke dalam 7-Eleven ni, mata kami dah ternampak kad Sorry, iaitu kad jenis S untuk pack quest. Hui, dia punya keseronokan tu memang tak boleh dibendung. Tapi tak apa, sebelum kita ambil pack quest tersebut, kita tengok dulu kad apa lagi yang ada di sini. Ada pack Techno Breaker Masmara lah. Not bad, not bad. And then kad seterusnya adalah pack quest Shadow Fang. Abang Ashraf teruja tengok pack tu. Fang ni pun nampak garang. And then seterusnya Abang Ashraf bagi Techno Breaker lagi. Techno Breaker Solar. Wah, Solar ni pakai armor lah. Dan di 7-Eleven ini juga ada pack Sofubi Pocket Monster. Dan tahukah anda Pocket Monster ini adalah siri yang terbaru yang sedang ditayangkan di Netflix sekarang ni. Ada pelbagai jenis Pokemon yang ada di sini seperti Elekid dan new character. Di sini pun ada Black Rayquaza. Ini adalah legendary Pokemon ya, Rayquaza. Dan tanpa membuang masa, marilah kita unpack kad pack quest. Alright, pack quest ni yang berdepan dia Bobo Boy Sorry. Ianya adalah dari siri 8/9 untuk siri quest ni. So di belakang tagline dia adalah kumpul, main dan gabung. So mari kita buka dan tengok kad ni. Dia punya seronok ni tak boleh dibendung, betul seronok sungguh. Okey, kita tepikan kad ni yang mengajar kita cara nak bermain. Dan kita ambil kad yang ada di depan dan letakkan di belakang seperti biasa. So kad pertama kita untuk siri quest yang S ni adalah Gopal. HP 100, attack 140. Pemilik kad ini boleh tukarkan kad lawan di zon aktif dengan mana-mana kad di deck kalah. So kad seterusnya yang kita adalah PP Zola. HP 100, attack 100. Efeknya pula adalah automatik menang jika salah satu kad Mama Papa Cendawa di deck kalah. Kad seterusnya yang kita ada adalah kad Ying. HP 100, attack 120. Efek serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Kad seterusnya Tok Cendawa. Attack 80, HP 60. Efek dia pelik sikit. Tetapkan HP dan attack kad lawan menjadi 100. Auto untung kalau kad lawan tu lemah. Kad seterusnya Bobo Boy Blaze. HP 240, attack 220. Malangnya tiada efek untuk kad tersebut. Dan yang terakhir, tak lain dan tak bukan adalah Bobo Boy Sorry. Siri S untuk pack quest. HP 320, attack 400. Efek dia pula HP tambah 40 jika pernah menggunakan kad Bobo Boy Duri ataupun Solar. Serius cakap, design dan juga kualiti kad siri S Bobo Boy ni memang lawa. So untuk jaga kualiti kad tu, mari kita letak semua ni di dalam sleeve. Dan ini adalah kad-kad yang kami telah dapat. So sampai sini sajalah video kami kali ini. Jumpa next time. Bye.